Menggoreng, merebus dan memotong. Alih-alihkan dia kan. Okey, Rafiki masukkan telur kat dalam ni. Masuk balik yang tadi tu. Tak masak lagi. Yang ni. Tak nampak ni. Bukan ni. Masukkan dalam ni. Tadinya. Tak, jangan. Tiga je. Ni satu lagi. Tak lagi kan? Tak rekod lah. Tengah rekod. Press pun sama. Jangan rapat satu bawah. Ada minyak. Atas sikit kan? Pelan jangan lempar ya. Jangan dekat sangat. Press. Hati-hati kuali panas. Tak ada. Lagi tak ada. Okey, teh pula. 20 teh. Laju betul yang memotong yang tidak ada belakon. Habis timur kan. Habis apa teh ni? Tak boleh tak botol dulu. Timun habis. Tak botol timun lagi. Daripada yang bulat tu. Dia tak kira. Zoom kat program ni. Tak. Jadi dia boleh ada. Masa boleh ada. Lepas tu IDMI pun memang tak boleh lah. Jangan. Orang koyor dia pun boleh. Tengah dua. Nampak kasih korang tengah memasak. Ya betul. Buanglah suara ni. Kena biarkan. Suara tu dia biarkan. Ingat nak buat CapCut, biarkan. Okey, Nampak pergerakannya kan. ni separuh kacang. Tu ada pemegang ni. Kalau nak pegang tu, kena pakai sarung tangan. Pakai Tu sarung tangan. apron tu. Kau fikir. Pakai sarung tangan tu. Sarung glove. Okey. Nak pegang apa tadi? Memang lah. Kita dah siap dah. Bocor tangan. Sakit tak? Sakit? Kan? Baru kan? Panas ni. Dah tak. Dapur macam ni lah. Orang ramai lah. Adik akak suka dah kecil kalau pergi rumah orang. Kak tolong pun. Jom kau punya adik. Seronok dengan pohon hijau. Rumah kau ni kecil kan. Jadi aku tak payah bayar. Aku tak bayar. Dia keluar cucut. Lepas tu bila akak dah buat dan aku kosong buat. Ni dah pakai tu. Itu dia. Bila malam kebong-bong dia. Rafiki, pegang punya. Hati-hati tangan jari. Okey, hati-hati. Dah Rafiki tak potong dah. Sudah. Itu handphone. Naik teh pula. Bateri habis tau. Semalam kan balik-balik Ni 20 lebih dia tinggal. Okey ke? Dah ke? Nak sesi memutar. Cuba rendam. Okey. Ni apa pisau tu letak kat tengah-tengah. Dia pernah potong telur kan tadi. Ni. Ustazah pinggan telur. Orang itu dah main. Ini tak kan. Hari ni kita makan timun je. Supaya tu Itu Dalila punya kira dia. Ingat bayar dekat you bayar dekat Dalila. Kalau kau dah bayar kan dekat Dalila. kalau dia ingat di lawatan, di baju. Lawatan dah bayar, baju dah bayar. Tak bayar lagi. Kan forward kan kat jalan ni. Tak bagi tiket. Okey, nanti dua orang potong ni kan. Tak ada siapa berita. Okey, kita nak goreng ayam. Aku makan bulan-bulan ni. Macam mana kita nak presentation kita punya nasi lemak tu? Hasil produk lah. Hasil produk ni suruh dia buat teguk-teguk nasi lemak dalam pinggan satu-satu. Boleh. Kan? Nasi, Dia buat nasi, letak dalam pinggan, dia pun centuk senduk, sambal kacang tu dalam pinggan masing-masing kan? Betul kan? Okay? Macam tu? Nak. Macam mana kita nak presentkan hasil produk masakan tu?
cedok. Dia pun cedok dalam pikai. Letak sambal dia pun buat sendiri. Kan? Dia akan hias di nasi Ha. lemak. Kita nak ambil tu. Jualan pula. Kita buat contoh demo. Dapat, macam mana?